Okey guys, hari ni Zul nak tunjuk cara nak isi minyak petrol menggunakan IC dan menggunakan kad bank menggunakan kad bank. Okey, pertama sekali boleh preset jumlah dulu. Ada yang preset jumlah nak isi berapa, macam Zul nak isi RM30, tekan RM30. Lepas tu boleh sentuh kad ni ataupun masukkan kad. Sentuh kad saja dah kira bayar. Dah kira bayar. Lepas tu barulah kita masukkan IC kita. Nampak tak? Masukkan IC untuk subsidi. Okey, Zul masukkan IC dekat sini, kat bawah ni. Masukkan IC. Lepas tu dia akan keluarkan kad. Okey. Nampak dah ada subsidi untuk bayaran untuk IC kita untuk isi minyak. Akan teruskan dengan pembelian. Lepas tu boleh isi minyak saja. Okey, senang kan? Okey, dan ini resit yang Zul dah isi, RM30 untuk kereta ni. Boleh tengok dekat sini kita isi RM30 tapi dekat meter dia keluar RM39.20. So jimatlah RM9.20 daripada harga subsidi tu kita dapat dengan harga RM1.99. Jimat sedikit berbanding dengan harga RM2.60. So siapa-siapa yang nak isi minyak dekat pam petrol, mana-mana pam petrol pun boleh isi secara kata guna kad saja.